Yo, Pak Samad sudah mari mah. Jom, Pak Samad dia. Weh, kau pesta kat aku buat apa? Gila lah. Ini ketum ke? Segala I'm kambing. Kambing. Kambing buat apa? Hujatan kerja aku. Sarah, tolong Sarah. Ni mah setan tu setan. Kau makan lah. Ni. Apa? Koko keras. Rosak. Yap. Di video kali ni, aku akan cuba untuk main game 9 malam di lautan. I don't know, aku tak tahu kenapa game ni aku pilih. Weh, atas otak Woi, gila lah. Kepala bapak licin macam teruk. Aku tak tahu kenapa aku pilih game ni, tapi no. Okay, masuk dulu. So, aku akan cuba untuk main game ni. Dan akan cuba untuk bertahan sampai hari apa yang aku boleh bertahan. Ya, aku harap aku boleh tahan sampai hari 99. Tapi kan, target aku kali ni aku nak selamatkan 4 budak. So, kalau aku lepas iman, tak berlaku. Okay, so kalau korang yang tonton video ni yang belum subscribe lagi, kau subscribe. Kalau tak, aku takkan halal kau tonton video aku. Sekali aku ni tak halal pun kalau kau tak subscribe. Dan kau bantu aku untuk like video ni sampai ke 500 like, okay? So, ya, kita mula. Kau tengok Force Golf Su. Kira rajin dapat terbokok. Sebelum ni aku dah pernah main game ni. Aku cuba try main game ni. Nak tengok macam mana cara main game ni. Dan aku rasa aku dah faham sikit. Sikit je kan. Okay, aku punya hunger ni dah agak menurun. So aku cuba untuk bunuh si anak ni. Saraja, kau tunggu aku. Tengok aku buat balik apa. Stok makanan untuk setahun. So kau enjoy lah. Ni untuk aku. Adik ni untuk aku. Ui, gila lah kau. Apa berani. Muka je perempuan. Tapi perangai dia macam jantan siap. Bawa semak topi kau. Yang kena kan. Datang benda kat depan mata aku ni. Kau tengok kan. Gila penakut. Apa pengecut ni. Oi, badan besar. Apa pengecut ni. Setan ni pun. Yo, Pak Samad sudah mari mah. Jom, Pak Samad dia. Weh, kau pesta kat aku buat apa? Gila lah. Ini ketum ke? Weh, bangun weh. Okay, so kita tengok Pak Samad jual apa. Hai. Makan Pak Samad, makan. Mana aku punya kaki tu? Mak aku tinggal sini. Ini Pak Samad. Kau punya kaki tertinggal Pak Samad. So, kita agak kita punya tas, kita punya bag ni. Ni ada arang batu. Kau rasa guna ke? Ni ada serunlet. Ni untuk apa aku tak tahu. Untuk jinakkan haiwan ni. Gila lah. So dia nak monster dan stick. Kau rajin je cari stick ni. Natang benda ni. Kau tunggu sini. Segala I'm kambing. Kambing buat apa? Mana sekali tadi? Oh ni. Tenang kau. Oi, jangan lagi. Oi. Kepala jahanam dia. Oi, setan. Kau ingat senang aku nak beli Nathan setan? Oi, Nathan tu setan bakal aku sial. Oi, tolong. Oi, setan kejar aku. Sarah, tolong Sarah. Ni mah setan tu setan. Gila kau buat kawasan buat apa? Bapak dah kerja. Tak apa abang. Kau mati je abang situ. Kau pun satu buat apa duduk dalam ni? Muka dah macam dulu. Kau rasa tak nafas tu, dia mabuk sikit tu. Okay, fine, aku tak nak kacau tempat mereka sebab
I don't know, aku risau pula aku mati macam Dudu ni. Kau makanlah ni. Apa? Koko keras. Makanlah. Tumpang masuk. Tanda daripada harta karun Lain macam tanda zaman sekarang. Ada soalan cinta baik. Siapa tak cinta tak tanda. Oi. Gila ada besi baik. Kau berak besi je. Bruh. Gila orang zaman sekarang memang tak waras bila berak. Depan lalu tu masuk. Tandan tu okey lagi. Natang tu. Kau berak ni mengandung besi. Bruh. Walamak ada alien coy. Mamat kita mati berubah jadi alien. Natang tu. Oi setan. Anak aku. Oi dia masuk dalam ni sial. Oi mantap tu anak. Ada dua. What the fuck? Oi. Oi, asal ada game British ni? Oi tempat ni tak normal lah sumpah aku kata. Memang tak normal tempat ni. Tolong geng. Mana aku punya member ni semua lagi. Setan betul member. Aku lapar sial. No. Wow. Yap. Akhir daripada kisah hidup aku. Sangat menyedihkan. Aku mati kerana kelaparan. Bukan kerana kekalahan British atau kena makan dengan setan tu. I don't know. So kita cuba main lagi sekali. Aku dah masuk dalam game kedua. Agak aku tak mati benda sama lah. Gila apa daripada bodoh aku mati dalam tu. Mati sebab kelaparan. Ya itu adalah mimpi paling menyakitkan. Mimpi paling menakutkan dalam hidup aku. So kita cuba ulang balik. Yo anak. Aku rasa dah pasal nak hidup dia. Dia siap duduk di dalam mesin ni. Tak apa biar aku bagi kau sampai ke alam barzah. Kau tengok aku bawa balik apa ni. Ingat ni bermak kita punya ni. Api dapat 100%. Walamak terkejut aku setan. Gila dia ni memang tak menyerah Gila lagi nak dapat senjata lah. Yes, dapat tombak. Kau tak boleh bantu tombak ni. Kat sini ada petunjuk sikit. Famous lot 3. Aku skip lot 1 dengan lot 2. Usaha mengejar saya sepanjang malam. Saya hanya diselamatkan ketika matahari terbit dan menghilang ke hutan. Saya yakin laboratorium sains di tepi hutan memiliki beberapa jawapan. So kita kena cari laboratorium. Apa susah nak jawab di tepi hutan. So kan tak jauh dari sini kan. Tapi sebelum tu aku nak cuba try bunuh serigala tu ramai-ramai. Mak nyawa aku ni. Nyawa aku dah tak tolong ni. Okay, Pak Samad dia datang. Ni nak kaki ni. Kau tak habis-habis dia dengan kaki dia tu. So aku simpan kaki aku bawah ni. Aku tak sabar ambil lah. Baik. Muncul-muncul tu mati. Macam nak hidup kembali aku tak tahu. Anda butuhkan polpan atau mati. Bisa ke betul kau ni? Bakar je kau ni. Kan senang. Kau ni nyala api. So jom. No. Kau pun baik sangat buat apa? Gila kau berak ke? Orang nak selamatkan kau berak buat apa? Sial. Taik kau habis aku kena gali balik. Bisa kau? Tak apa. Saya akan bantu kau berak. Sekali berak banyak sikit tau. Okay, so sebuah kelompok misteri membuat jalan ke arah api unggun. Okay, kita kena siap-siap lagi. Okay. Aku nak beli ni. Langkap.
Geng, tolong. Afan, tolong, Afan. So, aku rasa kita kena cari anak ni. Jen, aku nak pistol. Aku nak pistol. Satu aku nak. Tapi kapau apa? Diamond je lah. Tak perlu sangat kapak ni. Buat bahan bakar je lah kursi. Besar juga rumah dia. Apa ni? Sebuah kelompok misteri membuat perjalanan ke arah api unggu. So, geng, kita kena balik ni. Sebab aku kena balik. Sebab tu nak potong lu daging. Buat korban lu. Ai! Lancau tu. Tak pasal dah aku dah mati. Boleh tolong weh. Fan. Fan, tolong Fan. Fan, tolong Fan. Aku mati kan sodok dengan anjing Fan. Lancau betul. Kau nak buat style aku mati. Sekejap, aku diputuskan ni. Bye. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe. Bye.